Okay. Alright, tengah steam muka. Okay, dan steam muka. Okay, nampak tu. Okay, dan steam muka kita. Alright. Okay, dah steam muka. Selepas itu pakai cleansing balm dan kita nak mulakan cuci muka kita dulu. Saya rasa kan ada restriction lah dekat saya punya ni. Ada violation. Kadang-kadang TikTok dia pun tak betul juga, suka-suka hati je nak bagi violation. Sekejap. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Semalam dah lah ada 2 violation. Haya. Okay. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Alright. Saya nak pakai cleanser. Sebenarnya kan setiap kali bila Sarah live dengan korang, Sarah akan buat ni. Setiap kali saya live dengan korang, saya akan cuci muka saya. Okay, yang paling penting dekat bahagian pori ni, sebab kita dah steam kan. Okay, tolong saya tap screen tau. Tap screen dan sharekan live saya. Besok siapa kerja? Ada Monday Blues tak? Ada Monday Blues tak? Semoga tak ada Monday Blues besok ya. Okey. Sambil-sambil cuci muka. Ini pakai cleansing balm. Siapa yang baru masuk kalau tak tahu, hai. Cleansing balm. Okay, siapa yang beli cleansing balm dapat free facial wash. Hai. Okay. Hai. Alright, sekejap saya ambil tisu kejap. Hai semua. Semua tengah buat apa tadi? Korang dah dinner belum? Dah dinner ke belum? Dah apa? Santai-santai dekat rumah. Ini adalah diskaun kita ya. Diskaun kita beg nombor 2. Ada bio ampul, ada body serum 56%, ceramide, bio legend, under eye serum, linen spray RM45. Okay. Sarah buat apa tu? Nanti nipis kulit muka tu? Tak nipis. Tidak akan nipis, insya-Allah. Shawl yang Sarah pakai shawl baru ke? Betul. Luna shawl. Saya bukan Hana ya, saya tersalah. Okay. Alright. Hai, Assalamualaikum. Hai. Okey korang, sambil tap screen dan sharekan live Sarah. Okay. Hai.
Semalam kan ramai pula yang masuk live Sarah bila bila saya nak end. Tapi itulah, saya dah kena end dah semalam. Okay. Alright. Tapi saya dah kurang lah whiteheads dengan blackheads. Kalau tidak sebelum ni saya make up banyak tau. Tapi yang ini dah kurang. Dah kurang sangat-sangat. Ini tadi saya pakai sunscreen. Jadi saya kena double cleanse lah. Dah balik dah diorang tu. Tengok tu. Kotor. Kalau tidak senyap je kan dengar. Astaghfirullahaladzim. Ya. Okay. Syaikul Islam. Hai, Assalamualaikum semua yang baru masuk. Saya baru je live ni, Saya baru nak cuci muka ni Okay. Tengok. Okay. Alright. Hai. Kulit Sarah bersih, pakai apa ya nak bagi hilangkan parut jerawat yang lama? Nak bagi hilangkan parut jerawat yang lama, at least kena pakai 2 produk tau. 2 produk. Ke nak try satu dulu. Kalau nak bagi hilangkan parut jerawat, alright. Ya sayang. Tadi Kak Rafiq ambil snail bagi kita. Ya, lepas tu? Kenapa awak scared? Sebab snail tu dia biru. Kak Rafiq touch macam ni. Lepas tu? Lepas tu Kak Rafiq kata siapa nanti letak snail kat face. Okey. Janganlah semayang, Mama tengah live. Bising tu. Okey, untuk Aisyah Hashim, okey. Boleh yang baru. Yang baru. Boleh pakai beg nombor 13, okey? Pakai beg nombor 13. Beg nombor 13 dapat berapa tu? Tak nanti. Mama dah tengok dah tadi kan? You play kan? Bukan sini. Okey. Okey, you hebat. Okey. Saya tak suka lah main bawah. Kenapa? Sebab saya tak boleh reach. Dia boleh tu. Saya dah throw banyak kali. Saya tak boleh reach. That's why lah you kena belajar sampai you pandai. Saya dah lempar atas sangat. Saya tak boleh. Saya tak boleh reach. Dan saya tak suka main bawah. Saya tak pergi dah. Tadi semua orang main basketball. Abang, lepas tu ada orang kawan abang. Lepas tu? Lepas tu ada abang main basketball. Semua kata can I play. Semua datang dia join abang main football. Oh, lepas tu? Semua orang. Awak? Saya main basketball. Semua orang main football dengan abang. Semua orang. Awak? Tapi dia tak pandai main. Saya main basketball. Okey. Pandai awak. Okey. Ya. Apa? Hah? Okey. Kenapa you cry? Okey. Nanti Mama tanya abang. Waalaikumsalam. Okey. Tadi tu yang untuk jerawat, bekas jerawat tu, beg nombor 13 tau. Beg nombor 13 dapat vitamin C dengan niacinamide. Okey, vitamin C dan niacinamide rasanya dapat murah tu. Ataupun kalau nak vitamin C sahaja,
Ada tak lagi? Ada tak lagi RM41? Ada tak? Wah, okey, dapat 10%. Mana dah? Dah hilang dah orang itu sebab semayang popek. Mana dah pergi? Tak apalah. Kita ni je lah. Kita cuci-cuci muka kita guna ini. Ini kalau korang wasabi kita lagi murah tau. Kalau wasabi kita. Okay. Alright.